Okey geng, kalau hampa nampak kat depan aku ni ada 2-3 ketui helmet buruk lah. Okey, di mana helmet ni kepunyaan arwah tok aku lah. Sebab dulu dia buat bisnes ayam katik lah, yang seramai yang kecil-kecil tu. Dia akan cari helmet buruk-buruk, dia buang barang dalam ni, dia letak jerami, lepas tu dia bagi ayam telok kat sini. Ayam telok kat dalam ni. So yang aku peliknya, helmet buruk ni ada yang minat geng. 2-3 orang dah tanya minta beli kat aku. Yang terbaru ni budak JNT 2-3 hari dia main tak pandai minta beli. First kali dia main dan minta beli kat aku RM50. Aku cakap tak boleh jual, bukan aku punya. Aku nak tanya waris tok aku dulu. Hari ni dia main pula dia minta beli 100. Lalu ni aku nak tanya apa, helmet ni ada harga ke, rare kan, macam mana? Kan ada market value dia yang tinggi lah, yang aku tak tahu. Sebab aku tak tahu sangat pasal helmet ni. Aku nak tanya apa. Kalau helmet ni rare, aku bukan simpan bola rumah.